Ada peguam negara Putrajaya, mereka tetap bebas. Sebab proses ini tidak dapat dilakukan. Proses pendakwaan ini tidak dapat dilakukan. Datuk Seri Haji Zino selaku Ketua Menteri, beliau telah menunjukkan seolah-olah beliau ni kebah undang-undang. Beliau ni di atas undang-undang. Beliau ni ada kuasa layanan istimewa. Jadi segala perbuatannya adalah salah. Beliau telah campur tangan di dalam institusi kehakiman. Beliau telah mengganggu kedaulatan undang-undang. Ini semua salah. Namun, tiada orang dapat sentuh dia. Beberapa hari lagi, hari Ahad ni, sidang Asian akan diadakan di Kuala Lumpur. Banyak pemimpin negara-negara Asia akan hadir, datang ke Malaysia. Terutamanya Donald Trump, Presiden US akan hadir. Adakah kita berasa malu? Perkara ini, peristiwa ini boleh berlaku di Kota Kinabalu, Sabah. Ini tidak pernah berlaku. Sejak kemerdekaan negara Malaysia tidak pernah berlaku. Tidak pernah seorang Ketua Menteri menyelewengkan kuasa dia, menyalahgunakan kuasa dia untuk melindungi beliau sendiri dengan YB-YB-nya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kenapa Malaysia jadi macam ni? Kita kena faham tau. Kita kena tahu macam mana keadaan mereka di atas ini. Sebab apa jadi macam tu? Salah satunya kita kena faham yang mereka ini, mereka tak belajar kat pondok, mereka tak belajar kat madrasah. Kebanyakan mereka pergi belajar agama tu dekat Oxford, dekat Britain, dekat US, UK. Diorang belajar kat sana. Sebab tu apabila mereka ni, pemikiran mereka tu, mereka tak ada takut pada Allah. Sebab mereka belajar ilmu pada barat. Sebab tu mereka tak takutkan Allah. Korupsi ke, mereka sakau sana ke, sakau sini ke, mereka nak menipu ke, mereka tak ada apa-apa perasaan. Paling penting, kita nak jadi pemimpin, kita kena jadi orang yang bertakwa. Sebab tu orang hari ni, dia tak takutkan Allah, dia sanggup menipu, dia sanggup menzalimi, dia sanggup buat sana, buat sini demi kepentingan peribadi. Atas kapasiti mereka, mereka telah diajar supaya tak takutkan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu mereka tak kisah pun apa yang mereka nak buat. Jadi apa pendapat korang tentang hal ini? Sila komen dekat bawah. Bantu aku sharekan video ini. Dan jangan lupa bersilaturahim dengan aku. Tekan tambah di sebelah kanan anda. Hilangkan Assalamualaikum. Apa yang paling penting? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini baru betul.